Amaran telah pun dikeluarkan. Ini bukan latihan. Ini bukan ujian. Ia benar-benar berlaku dan sedang berlaku sekarang. Di suatu tempat dalam pusat arahan, keputusan muktamad telah dibuat. Di seluruh tanah besar Amerika Syarikat, berjuta-juta orang sedang mencapai telefon, melihat keluar tingkap, cuba memahami apa maksud selamat sekarang. Dan tempat perlindungan hampir pasti bukan di mana anda fikirkan. Kerana sebelum satu peluru berpandu yang kelihatan tiba, sesuatu yang lain berlaku terlebih dahulu. Satu letupan berlaku tinggi di atas benua, bukan bertujuan untuk memusnahkan bandar, tetapi untuk menghapuskan koordinasi. Anda tidak mendengarnya. Anda tidak melihatnya. Bekalan elektrik terputus di beberapa negeri dalam masa kurang dari 1 saat. Telefon mati semasa anda sedang melayari. Skrin kawalan trafik udara menjadi kosong. Pam minyak berhenti semasa pemindahan. Grid tidak gagal secara beransur-ansur. Ia hilang begitu saja. Bukan di semua tempat dan bukan secara sekata, tetapi cukup untuk memecahkan tindak balas sebelum hentaman pertama. Dan kemudian, kepala peledak menyusul. Gelombang pertama tidak mengenai bandar-bandar. Anggapan itu, langit bandar yang sesak dilitupi awan cendawan adalah salah. Serangan nuklear pertama bukanlah satu hukuman. Ini soal perkiraan. Sasaran adalah perkara yang boleh membalas serangan. Kawasan peluru berpandu ICBM di seluruh Montana, Wyoming dan Dakota Utara. Seluruh kawasan dibina berdasarkan idea bahawa mereka tidak perlu mempertahankan diri, hanya membalas serangan. Mereka lenyap dalam beberapa minit pertama. Pangkalan kapal selam di Georgia dan negeri Washington turut menyusul. Kapal-kapal yang menjamin keupayaan serangan balas tidak boleh dibiarkan meninggalkan pelabuhan. Mereka dimusnahkan di tempat mereka berlabuh. Seterusnya, sistem arahan dan kawalan menjadi sasaran. Virginia, Colorado, Nebraska. Ini bukan sasaran simbolik. Ini ialah sasaran operasi. Dan fungsi itulah yang akan dihapuskan terlebih dahulu. Satu demi satu, struktur yang memungkinkan tindakan balas dihapuskan. Dan apabila bandar-bandar mula menjadi sasaran, keputusan tentang di mana anda berada sudah pun dibuat. Ini bukan persoalan tentang apa yang akan diserang. Ini adalah persoalan tentang apa yang tidak diserang. Sekarang, lihat apa yang tinggal. Anda sedang berdiri di Jambatan Mackinac. Jambatan keluli dan kabel sepanjang 5 batu. Satu-satunya jalan yang menghubungkan semenanjung atas Michigan dengan bahagian bawah negeri itu. Di belakang anda, kawasan perindustrian Midwest terletak dalam koridor luruhan radioaktif yang merentasi beberapa negeri. Chicago, Detroit, Cleveland. Segala yang pernah mendefinisikan pembuatan Amerika kini berada di bawah angin dari sasaran yang lebih penting. Tetapi di hadapan anda adalah sesuatu yang sama sekali berbeza. Sebuah semenanjung berhutan yang dikelilingi di 3 sisi oleh sistem air tawar terbesar di dunia. Tasik-tasik besar mengandungi kira-kira 21% air tawar permukaan dunia. Itu bermakna, tiada senario di mana anda kehabisan air sebelum sesuatu yang lain membunuh anda terlebih dahulu. Selama 1 abad, ekonomi moden telah mengabaikan rantau ini. Terlalu jauh dari laluan penghantaran utama, tiada kawasan pinggir bandar yang meluas, terlalu terputus dari sistem yang menjadikan tempat lain berkembang. Tetapi hari ini, kekurangan pembangunan itulah sebab anda masih bernafas. Di sini, tiada sasaran ketenteraan utama, tiada pusat populasi yang padat, yang bermaksud kurang mangsa yang terselamat serta-merta membanjiri ruang yang sama apabila semuanya runtuh. Ada juga faktor cuaca sejuk. Dan itu sebenarnya penting. Dalam keadaan yang betul, ia menjadi satu bentuk perlindungan. Tasik-tasik besar menyimpan sejumlah besar haba. Dan tidak seperti udara, air berubah suhu dengan perlahan. Itu memberikan perbezaan yang besar. Dalam senario musim sejuk nuklear, jelaga atmosfera boleh menurunkan purata suhu permukaan global sebanyak kira-kira 14.4 darjah Fahrenheit. Kawasan pedalaman mengalami penurunan suhu dengan cepat. Musim menjadi tidak stabil dan keadaan pertanian semakin teruk. Tetapi kawasan berhampiran tasik-tasik besar, ia berbeza. Tasik-tasik melepaskan haba yang disimpan secara beransur-ansur. Ia tidak menghalang kesejukan, tetapi ia mengurangkan keadaan cuaca yang melampau. Itu mewujudkan iklim yang lebih stabil berbanding kawasan pedalaman. Ia membawa kepada musim penanaman yang lebih konsisten, walaupun di bawah keadaan jelaga yang teruk. Tasik yang dahulunya mengehadkan pembangunan ekonomi, kini menjadi penyelamat, secara literal. Di tempat seperti pesisir Teluk Meksiko, armada perikanan komersial memerlukan diesel, GPS satelit dan peralatan laut dalam untuk beroperasi. Apabila grid mati, bot-bot itu kekal berlabuh. Di Upper Peninsula, penangkapan ikan masih berskala kecil.
Spesies yang hidup di dalam air tidak bermigrasi apabila keadaan berubah. Mereka sentiasa ada, sentiasa dalam jangkauan bot kecil dan jaring. Hutan pula menyediakan selebihnya. Rusa ekor putih, haiwan buruan kecil dan hasil hutan, semuanya menyediakan diet yang pelbagai dan fleksibel. Dan itu bermakna kelangsungan hidup. Bukan kerana sumber terhad, tetapi kerana permintaan masih belum setanding dengan jumlah sumber itu. Jambatan itu satu-satunya jalan masuk dan satu-satunya jalan keluar, yang bermakna apa yang melindungi anda sudah pun dikira oleh 10 juta orang di seberang sana. Kelebihannya hanya bertahan selagi ketidakseimbangan itu wujud. Kira-kira 300,000 orang tinggal di kawasan itu. Dalam situasi krisis, jambatan Mackinac menjadi saluran sempit bagi pergerakan orang ramai. Jika walaupun sebahagian kecil penduduk bahagian selatan Michigan memutuskan untuk menuju ke utara, jambatan itu akan menjadi laluan sempit yang mudah tersumbat. Jika ia tersumbat, semenanjung itu terpaksa menampung populasi yang tidak mampu diberi makan. Jika ia ditutup atau dimusnahkan, semenanjung itu akan terus bertahan. Tetapi sesiapa yang masih berada di sebelah yang salah akan kekal di sana. Dan ada satu kebimbangan sekunder yang kebanyakan peta kelangsungan hidup abaikan sepenuhnya. Loji nuklear Palisades di barat daya Michigan dan Loji Fermi 2 berhampiran Detroit terletak di tepi tasik-tasik besar. Jika reaktor-reaktor itu kehilangan penyejukan akibat kegagalan grid yang berpanjangan, pencemaran akan memasuki sistem tasik. Air yang menjadi penyelamat anda akan menjadi ancaman kepada anda. Upper Peninsula sentiasa terlalu sejuk, terlalu terpencil dan terlalu terputus hubungan untuk menarik pelaburan yang berterusan. Sekarang ini, terlalu sejuk dan terlalu terpencil adalah perbezaan antara terdedah dan bertahan hidup. Siren telah senyap selama berjam-jam sekarang. Sementara kebanyakan orang masih bertindak balas, anda sudah melepasi titik keputusan. Anda sudah berada di tempat yang sepatutnya. Mungkin di sebuah lembah di West Virginia, dan anda tidak akan berpindah. Garis rabung di atas anda melakukan sesuatu yang tiada sistem kejuruteraan direka untuk menirunya. Ia menahan angin. Zarah radioaktif yang dibawa angin tidak melintasi kawasan pergunungan dengan lancar. Zarah-zarah itu mengenai cerun, dipaksa naik ke atas, menjadi sejuk dan jatuh keluar dari udara. Apabila ia sampai ke lembah di sebelah sana, kebanyakannya sudah pun gugur. Apa yang menetap di situ ialah udara yang telah dibersihkan secara senyap oleh gunung-gunung. Tiada kemudahan ketenteraan tertumpu yang mewajarkan kawasan ini diperuntukkan sebagai sasaran serangan pertama. Tiada pusat populasi besar yang akan muncul dalam serangan pembukaan. Dan corak angin yang sama yang membawa pencemaran dari koridor timur menolaknya ke timur laut, menjauhi anda. Tetapi di sini pun, ini hanya berfungsi selagi sistem itu masih wujud di tempat lain. Jadi persoalannya berubah kepada apa yang berlaku apabila ia hilang sepenuhnya. Di seluruh negara, segala-galanya terhenti. Tiada air, tiada makanan, tiada komunikasi. Di Appalachia, ribuan mata air semula jadi, menolak air ke permukaan hanya dengan graviti. Tiada pam, tiada loji rawatan, tiada elektrik diperlukan. Air yang telah bertahun-tahun menapis melalui lapisan batu sebelum ia sampai ke permukaan. Sementara bandar kehilangan akses kepada air bersih dalam masa kurang 2 hari. Di sini, air terus mengalir. Pengetahuan yang diperlukan untuk terus hidup sudah sebati di sini. Di komuniti Appalachian, kehidupan di luar grid bukan dianggap sebagai projek atau pelan sandaran. Itulah kesinambungan hidup. Dekat hutan negara Monongahela, ramai keluarga masih mengamalkan kemahiran yang sebenarnya tidak pernah hilang. Ia bukanlah sesuatu yang ditemui semula atau dijadikan hobi. Kemahiran itu hanya diwariskan dan terus diamalkan. Seperti pengawetan makanan, daging yang diawet garam, sayur-sayuran dalam balang kaca yang disimpan di rak selama bertahun-tahun tanpa peti sejuk, dan mengasap daging guruan di atas api kayu keras. Ini bukanlah satu set kemahiran untuk bertahan hidup. Ia adalah kesinambungan kehidupan biasa dalam keadaan yang berbeza, yang menghilangkan sesuatu yang kebanyakan orang tidak ambil kira, masa yang diambil untuk belajar di bawah tekanan. Garam itu sendiri adalah aset strategik yang kebanyakan orang langsung tidak perasan. Lembah Kanawha terletak di atas simpanan garam utama. J.Q. Dickinson Salt Works telah mengekstrak garam ini dari air garam bawah tanah selama 200 tahun. Sebelum adanya penyejukan, garam adalah perbezaan antara memiliki protein dan kehilangannya. Persamaan itu tidak berubah, hanya sistem di sekelilingnya sahaja yang berubah. Tetapi itu bukan satu-satunya sumber di rantau ini. Lapisan arang batu juga merentasi Gunung Ganang ini. Ia merupakan antara simpanan paling padat di Amerika Utara. Ia tidak akan digunakan untuk loji jana kuasa sekarang, tetapi untuk pemanasan, memasak, dan kelangsungan hidup asas apabila semua sumber tenaga lain hilang. Tetapi Appalachia ada hadnya.
Satu yang tidak boleh diperbaiki oleh pengetahuan turun-temurun. Bentuk muka bumi yang sama yang menapis sisa radioaktif juga mengasingkan komuniti antara satu sama lain. 10 batu dalam garisan lurus menjadi 40 batu melalui jalan raya. Jika jalan itu boleh dilalui tanpa bahan api, tanpa komunikasi, tanpa koordinasi. Setiap komun menjadi sistemnya sendiri, berdikari. Dan jika tempat pelindungan anda kekurangan sesuatu, garam, air, atau orang yang mempunyai pengetahuan yang betul, anda terperangkap di sebalik bukit tanpa cara untuk sampai ke tempat yang ada. Gunung-gunung melindungi anda dan pada masa yang sama mengasingkan anda. Mereka mengawal pergerakan masuk dan keluar, sama ada anda mahu atau tidak. Dan gunung-gunung tidak memilih kasih. Mereka memberikan udara yang sama kepada semua orang. Perbezaannya, keluarga yang tidak pernah pergi sudah tahu mata air mana yang selamat dan mana yang tidak. Dan Appalachia sudah pun hidup di sebalik semua itu. Tetapi jika pemisahan daripada sistem adalah satu kelebihan, menolak pemisahan itu lebih jauh lagi akan mula mengubah peraturan sepenuhnya. Terdapat 100 batu tanpa apa-apa antara anda dan sasaran utama terdekat. Bukan jarak kiasan, tetapi jarak sebenar. Sekarang anda sedang berdiri di tepi kawasan belantara Frank Church River of No Return di tengah Idaho. Kawasan pergunungan yang begitu mencabar, sehingga tentera AS sendiri sukar untuk melaluinya. Malah hingga hari ini, sebahagian kawasannya masih tidak dapat dicapai dengan berjalan kaki. Ia begitu luas, sehingga anda boleh berjalan selama berminggu-minggu tanpa melintasi jalan raya. Pengasingan itu kini menjadi penampan. Guguran radioaktif semakin lemah apabila ia semakin jauh dari titik letupan. Zarah-zarah itu mereput, ia tersebar dan ia kehilangan ketumpatan. Apabila ia sampai jauh ke dalam kawasan pergunungan, apa yang dahulunya membawa maut berhampiran sumber menjadi masih boleh bertahan. Dan itu sudah memadai. Ngarai-ngarai di pergunungan Rocky adalah curam dan sempit. Jika anda berada di dasar gaung berhampiran Sungai Salmon, anda hidup dalam satu ceruk bumi yang terpisah daripada langit terbuka di atas. Zarah-zarah luruhan radioaktif yang berat menetap di puncak dan kekal di sana. Udara di lembah bersih. Bentuk muka bumi menanggung luruhan itu bagi pihak anda, tetapi tidak semua kawasan Rockies selamat sama rata. Colorado mempunyai beberapa sasaran utama. NORAD di dalam Gunung Cheyenne, Pangkalan Angkatan Angkasa Peterson di luar Colorado Springs. Koordinat ini bukan pilihan dalam pelan serangan. Perbezaan antara kelangsungan hidup dan pendedahan diukur dalam batu dari titik-titik tersebut. Idaho Tengah terletak di luar radius itu. Ia terletak 300 batu dari kemudahan strategik terdekat dan itu cukup jauh untuk memberi kesan. Makanan di sini tidak bergantung pada infrastruktur. Haiwan yang telah bertahan tanpa sistem manusia selama ribuan tahun. Air datang dari cairan salji di sungai gunung, dialirkan oleh graviti dan ditapis semasa ia mengalir ke hilir. Sebarang keruntuhan infrastruktur hampir tidak akan memberi kesan di sini. Tiada sistem untuk gagal sejak awal lagi. Tetapi jarak hanyalah perisai yang berkesan selagi anda mampu mengekalkannya. Hutan belantara Frank Church dipanggil Sungai Tanpa Pulang atas sebab tertentu. Jika bekalan makanan anda berkurangan, jika seseorang memerlukan rawatan perubatan, tiada bantuan yang akan datang untuk menyelamatkan. Tiada bekalan semula, tiada pemindahan menggunakan helikopter. 100 batu kawasan terpencil itu yang melindungi anda juga menghalang sesiapa daripada sampai kepada anda. Dan jika pemodelan musim sejuk nuklear itu betul tentang penurunan suhu, musim sejuk Idaho yang sudah pun kejam akan menjadi lebih teruk. Salji yang biasanya cair pada bulan Jun mungkin akan kekal sehingga Julai atau Ogos. Musim penanaman akan menjadi sangat singkat. Populasi hidupan liar bukanlah tidak terhad. Pemburuan berlebihan oleh mereka yang terselamat dan terdesak akan menyebabkan bilangannya berkurangan. Jarak menyelamatkan nyawa anda dan kemudian mencabar anda untuk mengekalkannya. Setiap tempat yang telah dilalui adalah jawapan berbeza kepada soalan mustahil yang sama. Di manakah orang masih mampu makan, bergerak dan bertahan bersama apabila seluruh kawasan lain sudah pun gagal? Pergunungan Rockies tidak pernah direka sebagai kubu. Ia hanya berfungsi seperti itu. Tetapi mereka masih terikat dengan tanah besar yang sama dan segala yang berlaku di atasnya. Debu radioaktif, perubahan cuaca, keruntuhan, semuanya boleh sampai ke sana. Jadi langkah seterusnya agak mudah. Tinggalkan benua ini sepenuhnya. Puerto Rico terletak 1000 batu dari tanah besar Amerika Syarikat. Ia cukup jauh sehingga tiada apa-apa yang disasarkan ke arah ini. Tiada siren, tiada latihan kecemasan. Hanya bunyi-bunyi biasa kehidupan yang berjalan seperti biasa. Ia adalah tempat di mana krisis yang jauh
terasa benar-benar jauh. Lautan itu sendiri adalah lapisan pertahanan pertama. Air bukan sahaja mewujudkan jarak, ia juga menghalang pergerakan kesan radioaktif. Udara yang sampai ke pulau ini bergerak merentasi ribuan batu lautan, bukan merentasi bandar yang terbakar atau infrastruktur yang musnah. Ia tiba dengan lebih bersih. Angin Passat sentiasa bertiup dari timur ke barat. Ia adalah udara yang tidak pernah menyentuh tanah besar. Kehidupan tidak terhenti, cuma hampir-hampir sahaja. Di Cordillera Central, orang masih mengeluarkan makanan dari tanah. Kopi, pisang tanduk, sukun, ubi-ubi yang terus hidup kerana ia tertanam. Hasil tuaian semakin berkurang setiap musim, tetapi ia tidak pernah lenyap. Cuma semakin sedikit, sentiasa kurang setiap tahun. Di tanah besar, pilihannya mudah. Makanan atau tiada makanan. Di sini, garis pemisah itu agak kabur. Kamu makan, tapi tidak cukup. Puerto Rico terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa, di mana radiasi suria asas adalah yang tertinggi di planet ini. Walaupun di bawah keadaan jelaga atmosfera yang tebal, masih ada cukup cahaya matahari yang sampai ke permukaan untuk menyokong pertanian terhad. Tidak cukup untuk rasa selamat, tetapi cukup untuk memastikan segala sesuatu terus hidup sedikit lebih lama. Di tanah besar, musim sejuk nuklear adalah perbezaan antara makan dan kelaparan. Puerto Rico sudah pun mengalami kehilangan grip berskala besar. Selepas Taufan Maria pada tahun 2017, sebahagian besar pulau itu hidup tanpa elektrik selama berbulan-bulan. Infrastruktur runtuh, namun komuniti tidak runtuh. Kampung-kampung di kawasan pergunungan dibina semula tanpa menunggu bantuan persekutuan. Mereka sudah tahu cara membaiki keadaan, cara berkongsi sumber dan bertahan apabila sistem gagal. Pengetahuan itu masih ada di sini. Ia membantu, tetapi ia tidak menyelesaikan apa yang bakal berlaku. Kerana pulau itu tidak kekal kosong. Ia boleh dilihat, ia boleh dicapai. Setiap orang yang ada peta dan tiket kapal terbang boleh fikir perkara yang sama seperti yang awak lakukan. Pulau itu sudah pun dihuni 3.2 juta orang. Jika walaupun sebahagian kecil penduduk pantai timur terbang ke selatan sebelum lapangan terbang ditutup, populasi boleh meningkat ratusan ribu dalam beberapa hari sahaja. Lebih ramai orang, jumlah tanah pertanian yang sama, jumlah air bersih yang sama. Puerto Rico kini mengimport kira-kira 85% makanannya. Tanah itu boleh menghasilkan lebih banyak, tetapi pada masa ini, ia tidak menghasilkan secukupnya. Potensi itu memang wujud, tetapi kapasiti semasa belum mencukupi. Dan jurang antara kedua-dua angka itu diukur dengan nyawa. Pulau ini berfungsi, tetapi hanya jika ia tidak dibebani secara berlebihan. Kerana apabila populasi meningkat lebih cepat daripada pengeluaran, jarak tidak lagi menjadi perlindungan. Jadi persamaan itu berubah sekali lagi. Bukan lebih besar, bukan lebih jauh, tetapi lebih kecil. 65 batu ke selatan, ada satu titik kecil di peta. Dan itulah sebabnya, ia cuma kelihatan seperti titik kecil. Tempat lain semua telah hilang. Bandar-bandar menjadi runtuhan. Garis pantai terbakar di atas peta. Sistem yang dahulunya menyatukan segalanya telah runtuh. Dan di tengah-tengah kegagalan yang lebih besar itu, masih ada ini, Saint Croix. Ia hampir tidak kelihatan pada peta strategik. Terlalu terpencil, terlalu rendah nilainya untuk mewajarkan serangan. Pulau ini cukup kecil untuk diabaikan. Kebanyakan rumah bergantung pada tangki simpanan, iaitu takungan bawah tanah yang mengumpul dan menyimpan air hujan. Jika paip air pecah atau pam berhenti, ia tidak menjadi masalah. Setiap rumah mempunyai bekalan air sendiri yang terletak di bawah lantai. Apa yang anda perlukan hanyalah baldi. Penduduk pulau memelihara ikan kecil di dalam tangki simpanan untuk memakan larva nyamuk dan memastikan air sentiasa bersih. Terumbu karang di sekitar Saint Croix masih mempunyai ikan. Tetapi hanya selagi tiada apa-apa yang membebankan kawasan itu hingga melampaui hadnya. Jika aktiviti memancing berubah daripada untuk kelangsungan hidup kepada panik, ikan di perairan itu akan cepat habis dan tiada tempat lain untuk bergantung. Kapal bekalan tidak tiba mengikut jadual. Mereka tiba apabila mereka mampu dan kadang-kadang langsung tidak tiba. Apa yang tinggal di dalam air adalah sesuatu yang akan hilang sebaik sahaja tekanan meningkat. Orang di sini sudah pun hidup di dalam ruang sempit di mana perkongsian hanya berfungsi sehingga ia tidak lagi berkesan. Populasi sedia ada adalah kira-kira 41,000 orang. Sistem tangki air yang berfungsi dengan baik untuk 41,000 orang mula gagal apabila jumlahnya mencecah 60,000. Kawasan perikanan yang boleh pulih secara semula jadi boleh dieksploitasi secara berlebihan. Dan tidak seperti lokasi di tanah besar,
tiada pilihan kedua. Di St. Croix, anda tidak boleh berjalan ke lembah sebelah atau memandu ke bandar seterusnya. Anda berada di atas batu di tengah lautan. Jika ikan habis, jika tangki air kering, jika populasi meningkat, tiada tempat lagi untuk pergi. Kecilnya tempat itu yang membuatkan anda tidak menjadi sasaran juga mengehatkan berapa ramai orang yang boleh hidup di sana. Jadi, jika mengecilkan sasaran mencipta had, strategi perlu diubah lagi. Bukan lebih kecil, bukan lebih jauh, bukan lebih besar, hanya dilindungi. Di tanah besar, ada satu tempat yang tidak kelihatan seperti lokasi bertahan hidup yang jelas. Dataran tinggi Ozark. Ia tidak mempunyai puncak yang dramatik, tiada ciri geografi yang menonjol, hanya bukit bukau yang beralun merentasi selatan Missouri dan utara Arkansas. Dan itulah sebabnya ia berkesan. Ia tidak pernah cukup penting untuk dijadikan sasaran. Terlalu jauh ke barat untuk menerima corak kejatuhan radioaktif dari pantai timur. Terlalu jauh ke selatan untuk menerima kesan penuh dari sasaran di utara. Kedudukan sangat penting, walaupun ia kelihatan biasa sahaja. Tetapi di bawah tanah, ia sama sekali tidak biasa. Di bawah bukit-bukit yang beralun, terletak salah satu sistem gua yang paling luas di Amerika Utara. Beribu-ribu gua ini terbentuk daripada batu kapur selama berjuta-juta tahun. Gua Meramec di Missouri membentang sepanjang beberapa batu. Ia memberikan perlindungan daripada segala yang berlaku di atas permukaan tanah. Terdapat ratusan kaki batu kapur yang memisahkan anda dengan dunia luar. Ia adalah kubu semula jadi yang tidak dapat ditiru oleh sebanyak mana wang sekalipun, dan tiada senjata yang boleh mencapainya. Pertanian di sini tidak pernah benar-benar diindustrikan sepenuhnya. Ia kekal terbahagi kepada petak-petak kecil milik keluarga. Lembu makan rumput yang tumbuh secara semula jadi. Kebun disiram oleh mata air bawah tanah. Tanaman berbeza mengikut petak. Haiwan buruan berkeliaran di tanah ini. Jika satu sumber makanan gagal, ada yang lain tumbuh. Ozarks tidak mempunyai kecekapan seperti ladang jagung di Midwest, tetapi ia mempunyai sumber sandaran, dan itulah satu-satunya strategi pertanian yang mampu bertahan. Gua-gua tidak peduli apa yang berlaku di atas permukaan, atau sejauh mana sisa radioaktif itu tersebar. Ia tidak peduli bandar mana yang telah lenyap. Gua-gua itu telah berdiri selama 1,000,000 tahun, dan gua-gua itu akan terus berdiri untuk 1,000,000 tahun lagi. Kepastian itu adalah perkara paling jarang yang masih wujud di dunia sekarang. Tetapi, pengasingan itu ada baik dan buruknya. Penjagaan perubatan tidak wujud secara meluas di sini. Hospital pula jauh. Pusat trauma terdekat mungkin berada di Springfield atau Little Rock. Kedua-duanya sedang menghadapi keruntuhan masing-masing. Jika seseorang dalam kumpulan anda mendapat jangkitan atau patah tulang, anda akan berdepan dengan akibat perubatan dan peluang hidup seperti pada abad ke-19. Kelangsungan hidup di sini kurang bergantung pada apa yang ada di bawah tanah dan lebih bergantung pada berapa ramai orang yang tahu tentangnya di atas permukaan. Wilayah ini tidak kelihatan sebelum bom jatuh, dan ia masih tidak kelihatan sekarang. Bom telah berhenti, sisa radioaktif telah reda, tetapi anda telah berjaya. Anda masih hidup. Dan sekarang, masalah sebenar bermula. Satu kajian Penn State yang diterbitkan pada tahun 2025 mengkaji apa yang akan berlaku kepada pertanian global akibat perang nuklir dengan memodelkan pengeluaran jagung di puluhan ribu lokasi di bawah pelbagai senario. Dalam kes paling teruk, di mana jelaga membanjiri stratosfera dan menghalang cahaya matahari, pengeluaran tanaman bukan sekadar merosot, tetapi runtuh sama sekali. Kebanyakan hasil jagung dunia akan hilang. Hanya tinggal sebahagian kecil daripada jumlah yang diperlukan oleh sistem sedia ada. Dan kemudian, ada satu lagi lapisan yang sering orang terlepas pandang. Atmosfera tidak pulih dengan mudah. Tindak balas kimia daripada letupan-letupan itu memusnahkan lapisan ozon. Itu bermakna lebih banyak sinaran UV sampai ke permukaan bertahun-tahun selepas pengeboman berhenti. Itu terus menjejaskan tanaman secara senyap-senyap lama selepas penyejukan awal berlaku. Ia adalah pengakhiran pertanian industri sebagai satu sistem yang berfungsi selama bertahun-tahun, mungkin lebih daripada 1 dekad. Dan kebuluran hanyalah permulaan. Sistem air gagal di kebanyakan kawasan yang padat penduduk dalam beberapa hari. Sanitasi runtuh. Penyakit mula merebak. Penyakit yang Amerika moden tidak pernah lihat dalam 1 abad. Kolera tidak memberi amaran. Ia merebak melalui air, melalui sentuhan, melalui jurang yang tidak kelihatan antara sumber yang bersih dan yang tercemar. Dalam komuniti yang tidak pernah mengalaminya selama 1 abad, tiada protokol dan tiada naluri untuk apa yang perlu dilakukan apabila orang pertama jatuh sakit. Dalam Perang Teluk 1991, infrastruktur Iraq telah rosak teruk.
termasuk sebahagian daripada sistem air dan sanitasi mereka. Apa yang berlaku selepas itu ialah keruntuhan kesihatan awam. Wabak penyakit merebak dengan beberapa anggaran meletakkan jumlah kematian berkaitan kesihatan mencecah ratusan ribu orang. Dan itu berlaku di sebuah negara saja. Dengan bantuan masih boleh disalurkan dan organisasi masih mampu bertindak balas. Dalam pertukaran nuklear global, semua itu lenyap. Tiada saluran bantuan antarabangsa, tiada tindak balas yang diselaraskan, tiada penghantaran udara dari kawasan yang masih berfungsi. Malah institusi seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia akan beroperasi dalam sistem yang berpecah belah. Pada ketika itu, kelangsungan hidup tidak lagi bergantung kepada akses kepada sistem global, tetapi bergantung kepada apa yang ada secara tempatan. Tubuh manusia memerlukan kira-kira 2,000 kalori sehari. Dari mana kalori itu datang apabila setiap lori telah berhenti, setiap kedai telah dikosongkan dan setiap ladang telah musnah? Pembunuh sebenar adalah tahun-tahun yang menyusul. Sesetengah tempat mungkin boleh memberi anda masa, tetapi masa itu pun sangat terhad. Satu musim menua yang buruk, satu lembah yang terlalu padat, satu terumbu yang terlalu banyak ditangkap ikan, dan masa pun tamat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pemilihan semula jadi pada ketika itu. Dan ia hampir sama dengan peta tempat-tempat yang Amerika Syarikat putuskan tidak berbaloi untuk melabur di situ. Keputusan yang sama yang menghalang pelaburan, yang menyebabkan infrastruktur terhad, yang mengekalkan populasi kecil dan ekonomi terpisah. Keputusan-keputusan itulah sebab mengapa sesiapa pun masih boleh bertahan. Pengabaian yang kelihatan seperti kegagalan dari luar sebenarnya adalah satu bentuk perlindungan. Peta pengabaian ekonomi Amerika dan peta kelangsungan hidup Amerika selepas perang nuklear bukan sahaja serupa, malah ia adalah sama. Tempat-tempat yang tiada siapa inginkan adalah satu-satunya tempat yang masih tinggal. Dan orang-orang yang sudah berada di sana akhirnya mewarisi kelebihan itu tanpa pernah menganggapnya begitu. Peta itu telah menceritakan kisah yang sama selama beberapa dekad. Satu-satunya persoalan ialah sama ada sesiapa yang akan membacanya. Kerana detik normal terakhir yang anda alami sebelum amaran, sebelum kesunyian, adalah satu-satunya masa anda boleh membuat pilihan yang berbeza. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia benar-benar membantu. Terima kasih sekali lagi dan jumpa anda lagi lain kali di MapPack.